Apa maksud sunnah ni? Sunnah tu apa? Sunnah tu apa? Apa beza sunnah dengan sunat? Apa yang Nabi buat dan tak buat. Sunat? Okey, dia macam ni. Sebab tu benda ni kita kena clear. Bila kita mengaji, kita duk mengaji hadis-hadis ni semua, rukun iman, rukun Islam, semua ini adalah sunnah. Sunnah, semua ni sunnah. Okey, solat sunnah. Solat pun sunnah. Puasa sunnah, zakat sunnah. Apa ni, haji sunnah. Semua dia adalah sunnah. Buat baik kat orang sunnah. Senyum sunnah. Semua kebaikan yang Nabi buat ini sunnah. Begitu juga semua keburukan yang Nabi tinggal, kita meninggalkannya, ia adalah sunnah. Sebab tu ulama-ulama Islam memberi takrifan, Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Pasal apa aja lagu tu? Pasal bila kita kata sunnah, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, aw taqririn aw sifatin khuluqiyyah am khilqiyyah, iaitu sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi, sama ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, sifat Nabi, sifat zahir ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Nabi sebut tentang kewajipan sembahyang, sunnah. Nabi sebut tentang kewajipan puasa, sunnah. Nabi berpuasa, sunnah. Nabi buat haji, sunnah. Nabi tengok sahabat makan makanan yang Nabi tak lalu makan. Kita cerita itu dhab kan, Nabi tak lalu makan. Nabi kata inna hadza laysa min akli qaumina, ia bukan makanan kami, kaum kami. Nabi tak lalu. Sunnah. Makan, teringin nak makan. Kok mengidam, aku teringin kok dhab. Contoh sahabat teringin makan, tidak ada masalah. Pengakuan Nabi itu adalah sunnah. Soal hukum yang 5 tu, sunat, wajib, haram, makruh, ni sebenarnya dalam Arab dia tak sebut sunat, sunnah juga. Saja je saya nak bagi nampak dalam bahasa Melayu kita ni ada perbezaan sikit. Perkataan dia sama dalam bahasa Arab, dua-dua sin nun ta marbutah, ta bulat tu. Sunnah dua-dua. Tapi bila sebut sunnah dalam konteks hukum yang 5 ni, dia lain maksud dia. Maksud dia adalah hukum bagi setiap perkataan Nabi yang Nabi sebut tadi ni, dan juga perbuatan Nabi dan juga pengakuan Nabi. Contoh, Nabi SAW bersabda tentang solat witir. Nabi perintah tentang solat witir. Maka ulama bincang, dalam hukum yang Nabi sebut tu, tuntutan dia tu, taklif dia tu, tuntutan dia tu sejauh mana? Mesti kena buat ke? Tak buat tak apa ke? Atau jangan buat? Atau nak buat? Harus ke? Atau kalau buat dapat pahala? Tuntutan dia tu. Jadi orang kita lah ni, itu yang dia salah faham. Dia salah faham. Dia kira depa ni kira duk bincang bab sunnah. Dah memanglah solat sunnah. Solat tu sendiri sunnah. Sunnah tapi tuntutannya wajib. Haji sunnah, tuntutannya wajib. Solat qabliyah, ba'diyah, sebelum selepas, sunnah tapi tuntutannya sunat. Benda tu kita kena faham, bagi clear supaya kita tak keliru. Wallahu a'lam.